Ada seorang ustaz X. Apa ustaz X? Macam Malcolm X lah. Bagi ceramah katanya wajib qada solat yang tertinggal 10 tahun lepas, mohon pencerahan. Saya dah jawab dulu kan. Tinggal siapa yang tinggal solat fardu, wajib qada ataupun tidak. Majoriti para ulama, jumhur berpendapat wajib qada, dengan termasuklah mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi. Maka berpendapat wajib qada. Ini pendapat mereka. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak wajib qada, seperti mana pendapat ni dipertahankan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tidak wajib qada. Atas alasan kata kerana qada ni dia ada satu syariat. Macam qada puasa ada dalil. Qada semayang ni dalil dia tak ada, melainkan orang kias, andai sebut, bukan secara jelas. Yang Nabi suruh orang semayang tu kerana dia tertidur. Orang ni bukan tertidur, dia memang sengaja tinggal. Jadi jawapan pada orang yang sengaja tinggal ni, dia kena taubat. Kerana kalau dia semayang 10,000 kali pun tak sama dah dengan dia semayang zuhur waktu dia tu. Kerana inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kerana semayang tu ialah di atas orang mukminin ialah ketetapan yang telah mengikut waktunya. Ini pendapat dia, berbeza dengan pendapat jumhur. Kalau orang mari masuk Islam, orang baru bertobat, orang masuk Islam tak timbul masalah, orang bertobat, kita suruh dia sembahyang fardu. Kalau dia kata ihtiyat, dia nak sembahyang qada, dia boleh sembahyang qada. Dia boleh sembahyang qada. Tetapi kalau dia tak sembahyang kerana dia bertaubat dengan Allah dengan sebenar taubat, terutama orang masuk umur 70 tahun baru taubat umpamanya. Jadi dia qada kalau dia mau qada. Dan kalau dia mengikut pendapat Syekhul Islam juga adalah satu pendapat yang mempunyai alasan-alasan dan hujah-hujah yang tersendiri di dalam hal ini. Jadi benda ni khilaf di kalangan para ulama. Walaupun ada benda macam saya sebut, muzik haram di segi empat-empat mazhab, tapi orang dengar tu tak ikut mazhab kan. Macam ada juga benda yang berbeza, orang berbeza dengan mazhab umpamanya. Bukanlah kata mesti berbeza mazhab. Walaupun secara umumnya yang terbaik ialah, ataupun secara umumnya kalau kita tak tahu dalil, tak study apa, bersama dengan jumhur lebih baik. Kerana biasanya jumhur bila ramai, hujah-hujah mereka lebih kukuh, lebih kukuh dalam hal itu. Namun hal ini ialah khilaf dalam hal ini. Kadang-kadang orang tu mari dia yang berlebihan pula, setengah kata lagi tak qada sampai habis, semayang sunat apa pun tak boleh buat. Kita main tengok hantar semayang tarawih, aku qada banyak lagi daripada kalau semayang tarawih berdosa pula. Sakan